Ni tempe mentah. Aku memang suka atas tempe ni mentah. Yang jadi masalah apa ni kan jual gurita. Katak tu lah yang orang tangkap malam-malam. Hutang. Dan dia akan terikat. Okey, kita keluar daripada hutan ni. Untuk malam ni aku tak tahu dah nak tidur ke mana. Dah pukul 4 weh, dah pukul 4 lebih ni. Nak naik jalan Gerik Jelly tu. Kawasan hutan tu, banyak gajah kat situ. Layan je lah labu. Maon nak keluar hutan. Aku fikir aku nak bermalam kat sini 2 malam. Maon dia kata dia nak keluar. Tak tahu kat Mak On dia kata dia nak makan tu, tapi tak tahulah dia nak makan kat mana. Aku ni tak makan nasi. Tapi kalau makan lauk-lauk bolehlah aku makan. Kalau makan nasi ni aku senang apa, lepas makan nasi tu aku kembung perut dah. Baik dah tombang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lepas. Undur dulu. Aku bagi 2, patutlah. Tak aku pelik. Tak kuat nak naik bukit. Bagi 2 rupanya. Hari pun beban aku berat ni. Naik susah sikit. Alhamdulillah. Dah keluar daripada hutan kita bermalam malam tadi tu. Ni kita tak tahu nak pergi mana. Aku ingatkan ni plan kita orang nak naik ke Jalan Gerik apa, Jelly tu. Tak tahulah. Aku sebenarnya ride ni tak tahu, tak ada tujuan. Plan last minute dengan Rahma'ah ni. Baru tahu nak pergi sini. Plan asal nak tidur kat Menora. Plan asal dekat hutan ni tidur 2 malam. Lepas tu seterusnya 1 malam lagi dekat Menora. Kat Jeram tu kan, kat kampung Rambai. Lepas tu berbual tukar plan lah. Rahma'ah lah tukar plan. Aku ikut je lah dia nak pergi mana kan. Ni tak tahu nak pergi mana ni. Redah je lah. Nak bermalam kat mana pun tak tahu lah. Dah pukul 4 tu nak naik Jalan Gerik. Jalan Gerik tu biasalah kan, korang tengok banyak apa, kes ada gajah melintas kan. Lagi-lagi waktu malam gelap kan. Bukan setakat gajah, rimau pun ada. Kita naik Gerik 48 km.
ke Great Kota Baru. Kata kau nak makan kat Great. Piring kan? Ha. Boleh ya? Boleh, jom. Hmm. Jom. Tadi orang cakap dia nak makan kat Great. Layan lah Great ni 1 jam lebih kurang kot, 48 km. Tak tahulah makan lah mana ada jumpa kedai. Ini baru keluar jumpa kedai nak makan. Tunggu jauh sikit lah. Hentian R&R Selat Pagar. Okey lah, nanti aku sambung lagi. Kampung Kenayan. MRSM Creek. Okay, kita ada dekat Sempang. Sempang mana dah ni? Ni dah masuk Great ni aku rasa ni. Okey. Aduh, dah sampai Great. Mana pula orang Maon ni? Mana perginya orang Maon ni? Bahaya pula aku berhenti tepi jalan ni. Kenapa? Ada, berhenti kejap tadi. Oh, Kena makan depan sikit tadi. tak tahu. Kedai. Depan sikit lah. Teman buat makan makan ni. Tak tahu nak dia. Aku ni jenis tak makan nasi. Nak makan apa aku makan lauk je lah. Aku nak makan apa? Somtam. Mana kedai? Aku tahu kat mana kat sini ada jual somtam. Somtam boleh lah aku makan. Dekat Pekan Group. Mana nak makan Aku tak risau sangat. Buat makan lah. Nak makan mana? Tu ada sate? Ha?
nanti ya. Boleh juga. Boleh lah, jom. Jom. Tengok sate. Sate station. Sate daging RM1.2. Kalau sate aku makan lah. Apa? Hari ada sate. Tapi macam mana? Kedai makan ni tak buka pula. Mana airnya? Aku air kosong pun boleh, aku tak kisah. Ada air tu. Jom lah. Sana lah sikit. Mana nak parking ni? Susah nak keluar nanti tu. Sana lah. Okey, jom lah. Ini kunci aku ni. Kak, Kak, boleh makan sini ya? Boleh makan sini? Sate ya? Boleh, aku boleh ya? Apa tak? Pak Maon. Ada air pada. Air pada. Saya sate daging kasih sebatang. Ini 2. Bakal hak daging ni. Saya kasih 13 batang lah. Ayam, daging. 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 Wak. Saya punya 15 batang campur. Daging ayam. Itu nasi yang kita bagi dulu. Air tak mau. Air Ni air apa? biasa. Boleh duduk sana eh? Boleh duduk belakang tu ah? Boleh? Tak boleh ah? Kak, boleh duduk belakang tu ke? Ha? Boleh duduk belakang ke? Boleh, boleh. Boleh eh. Boleh. Kak, saya 15 saya daging tu. Ha. 15 Saya duduk belakang eh? Boleh. Okey. Air apa? Aku tak lah. Tak nak? Aku air kosong. Okay, kita ada dekat Pekan Greek ni. Dekat tepi Petron. Depan sup Tok Abah tu. Okey, kita duduk dulu. Okey, alhamdulillah aku punya sate dah sampai. Aku makan 15 batang order. Ni Wak Maon je belum. Kita ada dekat Pekan Great. Ada yang ada bangunan UMNO tu. Bangunan UMNO, ada orang jual sate kat tepi ni. Berhenti makan lah. Okey kawan-kawan. Nanti aku sambung lagi. Wak Maon punya. Okey, aku baru nak makan. Jemput makan. Okey, kita dah settle makan. Kita teruskan perjalanan. Kita ada dekat Pekan Greek. Dekat Petron ni, sebelah Petron tu yang aku makan sate tu. Oh, ni hospital Greek kat sini. Naik ke apa ni,
puncak apa, bukit apa namanya, Titiwangsa yang kat atas tu kan. Kita akan ke atas, laluan ke atas lah. Tak tahulah kalau ni sekarang ni dah pukul 6:10 minit petang. Kejap lagi dah gelap. Ni aku tak tahu nak bermalam kat mana ni. Ni agak-agak bermalam kat mana ni? Agak-agak bermalam kat mana? Tak tahu lah. Mana-mana lah. Ni belok kanan. Laluan Mahala ke Jali. Cumanya untuk malam ni ni dah pukul 6 dah. Aku tak tahu ni nak berhenti kat hutan ke mana kan. Mana bermalam tempat yang boleh kita tidur ni. Aku nak motong lori ni kat bukit kat kawasan Selekor ni, bahaya ni. Dah belang pula. Enek Desa Bandar Riang. Cantik pemandangan bukit kan. Dah naik bukit dah ni. Ni dah masuk kawasan lintasan hidupan liar dah ni. Dan dekat Great ni memang famous dengan gajah. Khusus ni gajah lah nombor 1 banyak kali. Harimau yang kedua lah. Ni naik bukit tau. Ni gear ni dah mula macam mendap sebab naik bukit. Sekarang ni dah pukul 6:30 minit petang. Gajah, ada gajah. Gajah dekat tepi main-main pokok. Oh hoi. Royal belum. Wah, besar tasik.
tempat ni tak ada bahagian untuk berhenti lah. Kalau tak berhenti ambil gambar, belakang tu kereta bahaya lah. Royal belum nampak tu, Royal belum. Private property yang sebelah kanan ni. Cuba tengok sekejap. Try masuk. Boleh ke masuk? Oh, resort Royal Bloom Rainforest Resort. Mana Wak Mak ni pergi? Ambil gambar Wak On. Okey. Alhamdulillah sampai juga dekat Royal Belum ni. Cantik siut view kat sini. Okey, nanti apa-apa aku sambung lagi lah. Jimat bateri ni. Nak tidur mana malam ni? Ha? Tidur mana? Mana-mana lah. Asal boleh je Tak kisah. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Ini Royal Belum Rainforest Resort. Belum Rainforest Resort. Itu dia.
jom kita teruskan perjalanan ini. Gantian Royal Belum Aman Jaya, Pulau Banding. Hai monyet, hai monyet, monyet ni, naik bot ni, biasa ada sewaan bot. Dalam grupnya ramai, sedap lah sewa bot kan. Ni surau. Amiza Titi Wangsa. Okay, alhamdulillah kawan-kawan, aku dengan Wak Maon singgah dekat R&R Amiza Titi Wangsa ni. Teman Wak Maon minum-minum, kesejukkan dia. Aku rehat kejap ni kat sini. Okay, nanti apa-apa aku sambung lagi. Ni aku nak pergi surau sekejap, semayang jap. Dia ada surau kat sini. Surau Zaki sebelah sini. Okay, nanti aku sambung lagi. Keluar Maon. Aku belum buka kemah lagi, baru parking tadi. Suggest survey tempat ni, kawasan-kawasan keliling. Kalau Mak On nampak taik gajah baru lagi. Dia cakap macam dia takut. Lalu dia ni Banyak kat sini memang banyak gajah. Alah, kita tumpang beberapa jam aja tidur. kat besar. Kalau dia datang ni dah lalu. Memang semua kat sini tempat dia, hutan. Dia dah lalu. Boleh buat apa? Yelah. Dekat dia tengok. Tu Jadi macam mana? Kau berani tak? taklah. Okey, memandangkan Wak Maon, dia selepas kita orang parking motor tadi tu, niat nak buka kemah lah. Sebelum buka kemah tu, Wak Maon pusing-pusing, dia terjumpa kawasan tumpukan taik gajah. Jadi dia tak nak lah buka kat sini, dia tak berani. Aku kira kalau nak buka sebab tidur beberapa jam kan, tapi Wak Maon tak nak, tak kira tak apa. Aku suggest pergi je lah dekat R&R Titi Wangsa tu. Wak Maon tak nak kat sini. Okay, jom kita gerak. Tadi aku dah nak buka dah, lepas tu Wak Maon tiba-tiba panggil. So tengok kan tumpukan taik kat sini memang banyak gajah. Aku memang tahu. Tak apalah, Wak Maon tak nak. Kita pergi Titi Wangsa R&R tu semula. Okay, jom.
Okey. Nanti sampai kat Titi Wangsa tu aku sambung lagi. Okey, aku patah balik ke angin air Titi Wangsa ni. Ya, sebab Mak On dia tak nak buka kemah dekat situ. Ya. Jadi malam ni insya-Allah aku akan bermalam dekat angin air Titi Wangsa. Okey. Tumpang bermalam dekat pondok dekat air Titi Wangsa ni. Nak bermalam tepi jalan tadi Mak On tak nak. Okey, tak apalah, aku tengok Mak On bermalam dekat sini. Okey, sambung lagi. Aku nak buka kemah kat situ. Nanti aku sambung lagi. Okey, aku nak buka kemah mungkin insya-Allah dekat sini. Tapi aku ni jenis kalau nak tidur aku tak sukalah ada cahaya lampu, tak berapa selesa. Aku ingatkan dekat atas ni, kat atas ni dia macam ada penyangkut tu kan, penyangkut tu. Aku nak sangkut aku punya kain kemah apa, ground sheet aku kat situ ataupun fly sheet. Jadi dia tertutup lah kain dekat sini, baru aku buka kemah dekat situ. Okay, aku nak pasang kemah dulu ni. Ni aku dah pasang aku punya ground sheet ni sebagai penghadang lah daripada cahaya lampu yang tu. Jadi bila aku pasang ni, aku punya kemah dekat situ gelap lah, jadi lebih selesa lah nak tidur. Okay, aku dah masuk kemah ni. Wak Mak On pun dah masuk kemah. Jadi untuk malam yang kedua ni, Wak Mak On ajak camping dekat Titi Wangsa ni. So insyaAllah besok pagi kita akan berangkat daripada sini. Untuk hari yang seterusnya aku tak tahu lagi nak pergi mana ni. Kita akan redah je lah mana yang asal boleh tidur, kita tidur untuk hari malam yang seterusnya. Okey kawan-kawan, aku pun dah agak letih ni, mundar mandir ke hulu ke hilir dekat laluan Great Jeli ni, naik turun depan Titi Wangsa ni, cari tapak kemah tepi jalan ke apa. Tapi akhirnya kita akan bermalam dekat Titi Wangsa ni. Okey kawan-kawan, jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum.